3 Disember 1958, pembentangan belanjawan terakhir dalam Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pada hari ini dalam tahun 1958, pembentangan belanjawan terakhir bagi Persekutuan Tanah Melayu dijalankan di Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan di Kuala Lumpur. Bermula daripada mesyuarat penggal pertama Parlimen pada 11 September 1959, pembentangan belanjawan dijalankan di Parlimen yang mempunyai dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Sebelum persidangan ini bermula, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad yang di-Pertuan Agong berkenan menyampaikan titah diraja. Sebanyak $114 juta diperuntukkan bagi pembangunan negara, iaitu peningkatan sebanyak $24 juta berbanding belanjawan sebelumnya.